sanad yang bersambung ni, saya tarik balik pandangan yang saya kata Bukhari dan Muslim ada perbezaan. Sebenarnya tak ada perbezaan. Bukhari dan Muslim sebenarnya mazhab mereka sama. Kerana kalau siapa-siapa cari beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, dia akan nampak bahawasanya dalam beberapa hadis Imam Bukhari sendiri berpegang dengan mazhab Imam Muslim. Sebagai contoh, ada hadis dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Ni hadis ni. Dia satu hadis kan dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari riwayat hadis ni daripada jalan Syu'bah, daripada Abu Abdurrahman As-Sulami, daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Imam Bukhari riwayat daripada jalan Syu'bah, sorry. Nampak ah? Muslimat nampak? Sanad dia panjang lagi lah kan? Sanad dia panjang, kita bisa ringkaskan. Tapi Imam Bukhari dia keluarkan hadis tu daripada jalur Syu'bah, daripada sanad Syu'bah, daripada Abu Abdurrahman As-Sulami, daripada Uthman ibn Affan. Hadisnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Okey. Hadis ni lah Sahih Bukhari. Tapi kalau kita semak, dia meriwayatkan daripada Uthman melalui cara an. Dia guna perkataan an, daripada. Dan setelah kita semak riwayat-riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami daripada Uthman, tidak ada satu bukti pun yang mengatakan dia bertemu dengan Uthman. Hadis ini dikritik oleh beberapa ulama-ulama hadis. Bukan dikritik, dijadikan contoh oleh beberapa ulama-ulama hadis untuk mengatakan bahawasanya mazhab Bukhari dan Muslim tu sama. Mazhab Bukhari dan Muslim tu sama sebab tidak ada bukti dia bertemu dengan Uthman, walaupun sekali tak ada bukti. Kalau tengok Ibn Hajar pun macam dia jawab, dia kata Abu Abdurrahman As-Sulami walaupun tidak ada bukti dia bertemu dengan Uthman, tetapi dia duduk dengan Uthman, dia sezaman dengan Uthman sebanyak 30 tahun. Maka kebarangkalian untuk bertemu tu besar. Dan dia pun imam dekat satu masjid, Uthman nanti dia. So kalau tengok hadis ni dengan mazhab Muslim sama tak? Sama kebarangkalian, diguna kebarangkalian. Serupa juga macam ada satu hadis yang dikritik oleh Daraqutni. Ada satu hadis yang dikritik oleh Daraqutni yang mana Urwah meriwayatkan daripada Ummu Salamah. Juga dalam Sahih Bukhari, Urwah meriwayatkan daripada Ummu Salamah. Yang mana Imam Bukhari riwayat? Imam Bukhari riwayat satu hadis daripada jalur Urwah daripada Ummu Salamah. Kalau Urwah riwayat daripada Aisyah, settle. Kerana Urwah memang pernah mendengar daripada Aisyah, ada bukti dia bertemu. Tapi tidak ada bukti yang menunjukkan Urwah pernah dengar daripada Ummu Salamah. Dan hadis ni adalah Sahih Bukhari. Bahkan hadis ni dikritik oleh Daraqutni, mengatakan sanad dia terputus. Ibn Hajar jawab bagi pihak Bukhari. Ibn Hajar kata Urwah kan anak saudara Aisyah. Urwah ni kan anak Zubair kan? Anak Zubair dengan Asma. Jadi Urwah ni anak saudara Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah dengan Ummu Salamah madu. Ummu Salamah pun Ummahatul Mukminin. Kalau dia jumpa Aisyah, takkan dia tak jumpa Ummu Salamah. Dekat-dekat je rumah.
suku barang kalian juga yang diguna. Maka menunjukkan, dua hadis ni menunjukkan bahawasanya mazhab Bukhari dan Muslim sama.